Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nak cari ilmu atau nak cari dosa? Itu yang kita selalu tertanya-tanya. So, kalau kita lihat tubuh kita ni, anggota jasad kita perlukan nutrition, perlukan vitamin dan lain-lain lagi. Untuk roh kita pun perlukan makanan. Bukan kita ingat tentang jasad kita, takut kena diabetik, takut kena sakit tu, sakit ni. Bila sakit terus kabut cari Panadol, cari doktor. Tapi roh kita yang perlukan makanan, perlukan like so-called like vitamin ni semua. Kita biarkan seperti itu. So kalau kita tak ambil berat tentang tujuan Allah menciptakan kita, tujuan dia untuk kita menyembah dia, kalau kita tak fikirkan, dan apabila malaikat maut datang duduk di kepala kita, dan mereka berkata kepada roh kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah. Dan lagi satu di surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang berarti, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Agak seram bila dengar ayat-ayat gini. Tapi seram dia sekejap je. Can guarantee sekejap je. Bila kita dengar ni, kita terus seram. Terus duduk terfikir sekejap. After 5-10 minutes, kita lupa lagi. Because kita punya fikiran ni dah banyak tumpukan pada pada dunia. So apakah kita sudah bersedia apabila malaikat datang duduk di atas kepala kita? Kita akan mengucapkan, mungkin kita akan mengucapkan perkataan yang selalu kita ucapkan, iaitu nanti. Because every time bila ada sesuatu perkara yang baik, kita akan kata nanti, sabar, jangan kalang kabut. Anything, perkara yang baik tu nanti. Perkara yang kurang baik ataupun yang berdosa, kita tak perlu nanti. Kalau nak mengumpat, nak cerita pasal orang, nak menuduh orang, itu tak ada nanti. Tapi perkara yang baik tu kita selalu kata nanti. So apabila malaikat dah datang duduk ke atas kepala kita, apakah kita akan mengatakan nanti, aku belum lagi bersedia. So jadi kita wajib mencari ilmu untuk persiapan diri kita. Berapa ramai di antara kita yang berapa ramai orang yang kita kenal di dalam hidup kita ni dah pergi. Ada ramai yang orang yang mati secara mendadak. Apabila kita biasakan dengan perkataan nanti, apakah ada kepastian yang kita punya waktu dan kita akan hidup sampai besok ataupun sampai nanti petang atau sampai nanti malam? Tak ada kepastian. Mati tu pasti, tapi tak ada kepastian yang kita mungkin sempat bertaubat, nanti kita sempat belajar untuk mempersiapkan diri kita. Adakah kita mempunyai waktu dan ada kepastian? So, macam mana kita nak cari ilmu? Apakah kita sanggup mengorbankan masa kita di dunia ini untuk mendapatkan ilmu? Sabda baginda Rasulullah SAW, ketahuilah bahawa sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula isinya, kecuali berzikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, orang yang berilmu dan orang yang belajar. Di dalam satu lagi hadis, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa merugi pahalanya sedikit pun. So, kita tahu tentang hadis ni, kita semua pernah dengar, tapi kenapa kita tak nak ajak orang pada kebaikan? Kenapa kita tak nak jumpa kawan-kawan kita menyampaikan sesuatu kebaikan ataupun menunjuk secara action, tapi kita sering mengajak orang melakukan dosa. Orang tu tak ada apa-apa, kita jumpa kawan kita yang tak ada apa-apa, yang lagi tengah tak buat dosa, tapi kita mengajak dia orang buat dosa. Kau tahu tak cerita selebriti ni dia tengah gini, nak kahwin, dia nak cerai. Kita ajak kawan kita ni untuk melakukan satu dosa, instead of mengajak teman-teman kita membuat satu kebaikan. Seperti tadi hadis yang pertama itu, orang-orang yang selalu berzikir. This is the reason, di dalam satu hadis Rasulullah SAW berpesan pada Muaz. Rasulullah bersabda, ya Muaz,
jangan lupa satu doa ni, satu zikir ni apabila engkau selesai solat. So Rasulullah suruh Muaz radhiyallahu anhu untuk membaca doa ataupun zikir ni setiap kali lepas solat. Jangan tinggalkan. Ini very important, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini very important untuk kita selalu mengingat Allah, berzikir dengan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melazimkan ini, insya-Allah dengan izin Allah kita selalu mengingat Allah. So kita nak cari macam mana biasanya kita cari ustaz-ustaz ataupun ceramah-ceramah di social media. Apakah kita cari ustaz-ustaz ataupun ustazah-ustazah yang popular, yang ada kelakar, lucu, yang boleh ajak kita ketawa, kita rasa gembira, atau kita cari mencari ustaz yang membawa kebenaran walaupun pahit untuk kita telan. Ada beribu ulama, ustaz, ustazah dan dai di dunia ini, beribu-ribu, banyak. If you go to social media, you just type satu title, contohlah tentang sunnah or anything, even in English you can see banyak, beribu-ribu. Tapi kita nak cari cuma yang kita kenal, ustaz-ustaz yang kita kenal, yang popular, itu kita ada confident. Yang tak popular, yang kita tak kenal, tak ada confident. Tapi yang herannya, pilot kapal terbang yang kita tak kenal pun kita yakin dan percaya dia boleh bawa kapal terbang. Tapi apabila kita tengok orang memberikan share tentang ilmu agama, kita tengok tak kenal, kita tak nak ambil tahu, kita tak nak dengar pun, kita tak yakin pun. Kita terus buat kita punya judgement sendiri. Tak apalah, aku tak kenal, tak apalah, aku tak tahu entah betul entah tidak, kita terus tinggalkan, terus skip. Tapi kalau kita cuma cari ustaz ataupun ustazah yang popular, ataupun yang ada lawak, ataupun yang kita punya favorite ustaz ataupun ustazah, bererti kita hanya nak cari hiburan. Okey, sedikit sebanyak ada mencari hiburan untuk mengisi masa kosong atau masa luang kita. Because kita rasa tak boring, dengan ustaz ni bagus, tak rasa boring. Apabila kita kata tak rasa boring, kita cuba tanya diri kita sendiri, tak rasa boring di dalam segi apa? Tak rasa boring because dia ajar perkara yang betul, ataupun tak rasa boring because aku relax dengan dia punya cara penyampaian dia ataupun kelakar dia, itu yang kita tak rasa boring. Bermakna tujuan kita untuk mencari ilmu tu ada sedikit sebanyak bercampur dengan mencari hiburan. Jadi tak salah kalau kita ada ustaz ataupun ustazah yang kita suka ataupun kita favorite, as long as kita make sure kita suka ustaz ataupun ustazah tersebut, itu kerana mereka mengajar yang sahih, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan cerita-cerita dongeng mengajak kita pada perbuatan bid'ah, ataupun menggunakan hadis palsu untuk menyesuaikan nafsu mereka, menyesuaikan zaman. Oh ni zaman ni, hadis ni kita tak boleh gunakan pasal beredaran zaman, semua mencari pembenaran-pembenaran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-36. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. So daripada sini kita boleh lihat dengan jelas, kebanyakan surah Allah Subhanahu Wa Taala jarang sekali menggunakan orang mukmin lelaki dan perempuan. Jarang menggunakan lelaki dan perempuan. Tapi ni Allah Subhanahu Wa Taala emphasize lelaki dengan perempuan, dua-duanya. Okey, kebanyakan Allah tak refer lelaki dan perempuan because lelaki itu seorang qawam ataupun seorang imam ataupun pembimbing. Jadi mereka mendapatkan ilmu kerja semua untuk membimbing keluarga mereka. Tapi apabila comes to this statement, Allah Subhanahu Wa Taala referring dua-duanya sekali. Jadi kat sini kita nak kena faham. Kat sini di dalam surah Al-Ahzab tadi, Allah dah menyampaikan dengan jelas bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka yang antara kita ni membuat pilihan yang lain tentang urusan mereka. So macam mana tu? Allah dan Rasul dah tetapkan macam gini, tapi kita ada pilihan lagi. Oh tak adalah, kita buat gini lebih baik. Ini kan sesuatu yang baik.
tak apalah, Allah faham, yang penting itu antara aku dengan Allah. Ini semua sifat-sifat orang yang sombong. Jadi di manakah kesilapan kita sebenarnya? Kesilapannya kita menolak ilmu hanya kerana kita tak kenal. Kita tak kenal da'i, kita tak kenal ustaz ni, ustazah ataupun scholar ni ataupun apa-apalah. Ataupun kita tak suka dia ataupun kita rasa macam boring, terlalu strict, jadi tak ada hiburan, itu yang membuat kita tolak. Itu kesilapan kita dengan ustaz-ustaz yang kita tak kenal. Jadi kita tak nak tahu pun apa yang mereka cuba sampaikan atau ingin menyampaikan. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan segala sesuatu, dan apabila kita nampak suatu ceramah ataupun satu anything lah tentang agama, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala hendak kita melihat, mencari tahu, mendengar dahulu sebelum kita judge ataupun membuat sesuatu decision. Jadi biasanya kita skip bila kita tak kenal, tak popular, bukan ustaz selebriti, bukan ustaz favorite, bukan ustazah favorite, kita terus skip. Kita menghakimi dan kita mula mempersoalkan. Ini I pernah biasalah perkara-perkara gini. Mereka mula mempersoalkan, adakah Danny ni adakah sertifikat ARS, adakah sertifikat ASAS, adakah sertifikat CIS, ni semua sertifikat ijazah untuk menjadi seorang ustaz ataupun penceramah. Ada lagi banyaklah sertifikat ini yang untuk macam MUIS, MUI ni semua. Okey, ada yang tanya, pernahkah dia kasih ceramah? Belajar kat mana? Dah berapa tahun dia belajar? Inilah soalan-soalan yang kita tanya. So tujuan kita ni sebenarnya nak cari ilmu atau nak jadi investigator seperti FBI. Tanya dulu, tanya ni, tanya tu. Tapi apabila ustaz yang kita dengar yang popular selebriti, kita tak nak tanya apa dalilnya, apakah ini mengikut Al-Quran dan Sunnah, kita tak nak tanya. Kita tengok ada sarban, ada jubah putih ataupun ada hijab labu, kita terus ambil telan bulat-bulat, telan mentah-mentah. Kita tak balik, tak buat homework apakah yang kita dengar tadi mereka sampaikan itu adakah itu sahih ataupun tidak. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, terimalah kebenaran dari sesiapa saja yang membawa walaupun dia adalah orang kafir atau beliau mengatakan orang fasik. Di dalam satu lagi yang saya nak share ni daripada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, iaitu dengan engkau tunduk kepada kebenaran dan menerimanya dari siapa saja yang engkau dengar, walaupun dia adalah manusia yang paling bodoh, maka kebenaran itu wajib engkau terimanya. So dengan jelas, kita bila nak terima satu ilmu ataupun satu kebenaran, we don't talk about ilmu agama ya, kebenaran. Even kalau kita kerja, kita buat salah, ada orang tunjuk kita cara yang benar, cara yang betul, kita harus terima, kita wajib terima, walaupun orang tu mungkin kawan kerja kita tu mungkin pelajaran dia lebih rendah daripada kita, tapi dia mempunyai ilmu dan dia tunjuk kita satu kebenaran. Tapi kerana kesombongan kita menolak, kita nak ambil ilmu ataupun satu kebenaran hanya daripada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita respect. Kalau orang tu kita tak respect, budak kecil ataupun orang kafir, tapi orang kafir, contohlah kenapa dia kata orang kafir ataupun orang fasik. Contohlah ada satu orang kafir, kita orang Muslim, orang Islam, kita ambil sampah, kita buang sembarang. Satu orang kafir tegur kita, jangan buang sembarang, ini salah. Kita wajib terima walaupun dia orang kafir, kerana dia mengajar kita, menegur kita kerana kebenaran. Tapi kerana kesombongan kita tak boleh kena tegur. Kita selalu mencari alasan pembenaran. I've experienced this many times, especially di negara sebelah. I tak nak cakap lah negara ni orang abuse sensitif. Bukan semua, tapi kebanyakan. Dia anak kecil dia buang sampah sembarang, padahal tong sampah kat sini, anak dia buang aiskrim punya wrapper kat tepi. Mak dia buat bodoh. Main kipas, main handphone, dan nampak terus jalan. Ada yang isap rokok, pergi kat kedai orang isap rokok, lepas tu buang. Macam tu akhlak, adab semua hilang. Tapi apabila kita tegur, walaupun dengan cara baik, mereka akan mencari pembenaran dan ajak argue. Lagi satu yang baru-baru terjadi ni, polis kejar satu motor. So motor ni lari, jadi polis ni kejar. Bila motor ni masuk satu kawasan perumahan, motor ni langgar tiang lampu, accident terus dia meninggal kat situ. Jadi dia ada buat salah, polis ni kejar. Dah accident meninggal, orang-orang kampung semua marah polis tu. Lagi dia punya RT, diorang panggil RT.
Marah polis tu kerana kenapa kau kejar dia sampai dia mati. Kenapa mereka mempunyai otak yang seperti itu? Itu yang membuat orang makin benci dengan Islam. Jadi keislaman mereka tu tidak menunjukkan di dalam kehidupan mereka. So kita continue Jadi kerana kesombongan, instead of mendengar dan belajar, kita tolak dan kita mempersoalkan siapa ustaz tu, siapa orang ni, ada qualification ke tidak, dah berapa tahun dia belajar agama. Jadi apa artinya kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim sebanyak 17 kali sehari ataupun lebih. Kita minta Allah petunjuk jalan yang lurus. Tapi kalau kita selalu menolak kebenaran, apa maksud ataupun apa erti kita mendoa dan meminta Allah untuk menunjuk kita ke jalan yang lurus? Okey, kita di dalam akhir zaman, kita harus berhati-hati di akhir zaman ini. Kita boleh lihat bagaimana mereka menghapuskan sunnah sedikit demi sedikit dengan cara mereka menakut-nakutkan umat ataupun jemaah mereka ustaz-ustaz selebriti memomokkan, menakut-nakutkan umat dan jemaah mereka dengan perkataan Wahabi. Sebenarnya tak ada pun istilah Wahabi, tak ada pun mazhab Wahabi. I'm here. I'm in Madinah, I'm here. I know, insyaAllah. There's no Wahabi actually. Tak ada mazhab Wahabi. Tak ada. So, selalu kita label benda yang tak ada. Kalau benda tu ada, mesti kita pernah dengar ada satu orang tu mengaku, okey aku mazhab Wahabi. Kita tak pernah dengar. Selama bertahun-tahun kita dengar ustaz-ustaz kata ni Wahabi, orang-orang awam kata ni Wahabi. Pernah tak kita dengar orang yang mengaku aku ni Wahabi? Tak pernah dengar. Tapi siapakah orang yang mereka kata ini Wahabi? Orang-orang tu selalu anything rujuk Al-Quran kata ini, hadis kata ini, sunnah dia seperti ini. Ada tak dia menunjukkan sesuatu yang berbeza daripada Al-Quran dan hadis? Tak ada. Tapi kenapa orang takut-takutkan orang yang berpegang pada Al-Quran dan sunnah ini sebagai Wahabi, memomokkan. Kepada orang yang berpegang pada sunnah, kepada ustaz-ustaz selebriti mereka modal mereka dia punya modal cuma apa? Wahabi suka membida'ahkan orang. Itu je. Dia punya statement untuk orang itu, jaga-jaga orang Wahabi dia suka bida'ahkan orang. Sikit-sikit bida'ah. So, sebenarnya siapa yang sebenarnya membida'ahkan? Siapa? Dari mana perkataan bida'ah tu datang? Perkataan bida'ah tu datang daripada mana? Itu kan perkataan Rasulullah SAW tentang apa tu bida'ah dan macam mana ataupun ciri-ciri bida'ah. So, Rasulullah dah jelaskan and I believe semua orang tahu tentang hadis ni. Apa tu bid'ah. Tapi kita takut. Bukan kita takut, kita nak rasa yang aku buat ni tak salah. Because orang yang melakukan maksiat ataupun satu dosa, mereka tahu mereka membuat satu dosa. Mereka insyaAllah akan bertaubat. Tapi orang yang melakukan bid'ah ni lebih danger, lebih berbahaya daripada membuat maksiat kerana mereka rasa aku tak buat dosa, aku membuat sesuatu perkara yang baik. Jadi untuk orang pelaku bid'ah ni untuk bertaubat susah daripada orang yang melakukan maksiat untuk bertaubat. Apakah kita lebih pandai daripada Rasulullah SAW apabila Rasulullah dah menetapkan bid'ah itu seperti apa? Tapi kita dengan kita punya nafsu sendiri, kita ada pilihan yang lain. Dan Rasulullah SAW juga telah memberikan amaran tentang akhir zaman ada ulama su. Okey, di dalam satu hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya ia tundukkan demi mengikuti apa yang aku bawa. Daripada Abdullah bin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia memberi khabar kepadaku, Abu Tamim Al-Jais Yani berkata, memberi khabar kepadaku Abu Zar, ia berkata, aku berjalan bersama Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, sungguh selain Dajjal yang paling aku takuti atas umatku, dan beliau berkata sampai 3 kali dia paling takut, selain Dajjal dia paling takut atas umatnya, iaitu Abu Zar berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang selain Dajjal yang engkau takuti atas umatmu? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah para imam atau pemuka agama yang menyesatkan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 175,
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan dirinya daripada ayat-ayat itu. Lalu dia ikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, bisikan syaitan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan seterusnya di dalam surah Al-A'raf juga ayat 176, dan kalau kami menghendaki sesuatu dan kalau kami hendaki, sesungguhnya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, dihulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkan dia, menghulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. So jelas, ini semua firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda Rasulullah. I tak ada add kata ulama ni, kata ustaz ni, kata uh, macam-macam lah, kata tu, kata ni, kata tak ada. Everything I quote and I tunjuk di dalam skrin. So you all boleh check ni, apakah ini kata-kata cerita dongeng yang disampaikan, direka-reka, ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan yang menciptakan kita, yang beri kita nafas, yang beri kita penglihatan dan everything. So carilah ilmu dari ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang benar. Bukan ustaz ataupun ustazah yang mencari pembenaran. So ada perbezaan. So bila ada orang sampaikan sesuatu tentang agama, kita berhak untuk menanyakan dalil. Kita punya hak. Biasanya, apa kata ustaz ataupun ustazah apabila kita katakan ataupun tanya tentang dalil, dan apa kata mereka apabila kita katakan itu kan satu perkara yang baru dalam agama. Okay. So kita mempunyai hak untuk bertanya, tapi kita juga harus tahu tentang adab untuk kita bertanya ataupun waktu kita belajar. Kita mempunyai adab walaupun kita mempunyai hak untuk bertanya atau meminta dalil. Jadi ada dia punya adab, kita tak boleh terus pekik tunjukkan kita, ustaz saya nak dalil, mana? Kita ada dia punya adab, cara kita approach, cara kita meminta dalil dengan sebagai student dengan rendah hati, dengan hormat kita minta dalil. Tapi apabila ustaz ataupun ustazah ini memberikan dalil, bila mereka memberikan dalil, apakah kita terus ambil dan telan bulat-bulat? Oh, ada dalil dia. Ustaz kata ni, okey lah, boleh. Dah dengar ada dalil, okey ada reference, okey aku ambil. Atau kita balik rumah, kita buat homework, kita cari dalil tersebut yang tadi ustaz atau ustazah sampaikan, ada dalil dia. Kita buat homework, kita cari dalil tersebut apabila kita balik rumah. Betul atau tidak? Apakah dia menggunakan dalil ni, contoh hadis, apakah hadis yang ustaz ni katakan tadi sahih, daif ataupun maudhu? Kita nak kena check. Bukan terus ambil dengar, oh ada hadis, oh daripada Muaz, daripada Jabir, kita dengar nama-nama itu, okey boleh ambil. No, we have to do our homework. Kalau kita nak belajar, we have to do our homework. Kita cari apakah yang mereka sampaikan itu sahih ataupun tidak. Setidaknya hasan hadis itu. Tapi biasanya apabila kita katakan begitu, apa yang ustaz-ustaz tu kebanyakan, tak semua, kebanyakan, apa mereka respon? Kebanyakan mereka tidak terima. Kebanyakan malah mereka mencari pembenaran ataupun justification dengan perkara bid'ah yang mereka lakukan. Biasanya begitu. So kenapa jadi begitu? Kerana ada tersemat sifat sombong di dalam diri mereka. Mari kita lihat apa kata ulama yang berilmu. Ulama, saya tak nak sebut nama, nanti saya akan sebut nama ulama ni. Ulama yang berilmu tu, apa kata dia? Apa statement dia? Dari Imam Malik rahimahullah. Dia berkata, saya ini hanya seorang manusia. Kadang salah dan kadang benar. Cermatilah pendapatku. Tiap yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ambillah. Dan tiap yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkanlah. Jadi begitulah cara orang yang berilmu. Dia tak berdebat ataupun berdebat, dia tak cari justification atau pembenaran, ini boleh lakukan, ini bukan bid'ah. Dia tak kata itu. Orang yang berilmu akan merendahkan diri. Kalau apa yang aku sampaikan ni sesuai dalam Al-Quran dan Sunnah, ambil. Kalau tak ada,
tinggalkan. Walaupun statement tu daripada Imam Malik, tapi kalau apa yang dia sampaikan tu tak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dia suruh buang. Dia tak ada debate, cari justification pasal zaman seperti ini, pasal macam gini, pasal gitu, cerita dongeng, tak ada. Tak ada dalam Al-Sunnah. So sekarang apakah kita nak kata Imam Malik ni Wahabi juga? So kita fikir daripada itu. So begitulah cara ulama yang berilmu membuat statement atau pengakuan. Tapi ustaz-ustaz selebriti bukannya hanya tidak terima teguran, malah mereka merasakan diri mereka tu lebih benar, dan mereka merasakan diri mereka tu mempunyai ilmu yang meliputi ulama-ulama yang termasyhur. So apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seperti seberat biji sawi. Very small, biji sawi kita tahu seperti apa. Seorang lelaki bertanya, adakah seseorang suka bajunya bagus dan sandalnya bagus? Apakah termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. So, jadi hadis ni very popular. Kita tahu tentang kesombongan. Kita selalu dengar tentang kesombongan, tentang berpakaian cantik. As long as kita tak tabarruj, macam menunjuk-nunjuk orang, okay, baju aku cantik, aku handal, tak. Cuma kita rasa comfortable. Okay, baju bagus, mahal, ada quality because boleh tahan lama. Aku cuci pun color tak luntur dan sebagainya. So, itu bukan kesombongan. Kesombongan tu menolak kebenaran. Itulah kesombongan. Jadi, apakah kita nak cari ilmu atau nak cari hiburan? Itu yang kita nak kena tanya. Dengan mendengar ceramah-ceramah yang menyenangkan nafsu kita dengan ketawa riang. I pernah lihat video-video yang waktu soal jawab, bila ustaz tu jawab, jemaah ketawa kuat, terbahak-bahak. Adakah itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ketawa riang sampai terbahak-bahak? So, atau kita nak cari benar-benar nak cari ilmu untuk bekalan alam kubur dan akhirat kita. Kesalahan terbesar bila kita cari ilmu adalah suuzon. Okey, ini pun lagi satu masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, kerana berprasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Di dalam surah Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka ataupun kecurigaan, suspicious, kerana sebahagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing ataupun mengumpat, mengata-ngata orang satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dan di dalam satu lagi hadis, Rasulullah SAW bersabda, selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu benar-benar ditutupi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Kemudian mereka saling bertumpuk-tumpuk hingga mencapai langit dunia, langit yang paling dekat dari bumi, kerana kecintaan mereka, iaitu para malaikat, pada ilmu yang dipelajarinya. Dan di dalam satu lagi hadis, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan menjadikannya mendalami agama. Aku hanya berbagi dan Allah yang memberi. Akan sentiasa ada sekelompok dari umat ini tegak di atas perintah Allah. Orang yang menyelisihi mereka tidak akan membahayakan mereka hingga datang hari kiamat. So, carilah ilmu di mana saja dan daripada siapa saja. Yang penting ilmu itu sahih, benar dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan mencari pembenaran, justification untuk menyesuaikan nafsu. So, mulai daripada hari ini kita harus niat, aku harus korbankan dunia untuk mencari ilmu. Ini bukan korbankan seperti hapuskan, buang. Bukan. Maksudnya kita dekatkan diri, kita cari ilmu. Daripada kita ada break time, waktu istirahat sekejap gitu, ada break time 5-10 minutes, kita cari, okay, aku nak cari tentang macam mana cara tidur, macam mana cara sujud. Kalau solat sujud tu sebenarnya macam mana, hadis dia kata macam mana,
contoh tentang halal haram. Apa yang selain daripada apa yang aku tahu halal haram, ada tak lagi perkara-perkara halal haram yang aku tidak tahu? So kita keep on cari ilmu. Kita niat setiap hari tu kita nak belajar dan kita nak jadi student, nak jadi murid untuk mencari ilmu Allah sampai ke akhir hayat kita. Semoga video kali ini memberi manfaat dan semoga kita dapat memperbaiki diri kita. Sampai sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.